Maria Menado bukan sekadar nama dalam lipatan sejarah, tetapi wajah yang pernah menerangi layar perak Melayu pada zaman kegemilangannya. Lahir pada 1932, wanita berdarah Indonesia ini menjelma sebagai legenda melalui pesona, keberanian dan bakat yang sukar ditandingi, terutama ketika era emas filem Melayu sekitar tahun 1950-an dan 1960-an. Namun, pada 30 April 2026, dunia seni kehilangan bintang besar itu ketika beliau menghembuskan nafas terakhir pada usia 94 tahun, dan kini, seminggu selepas pemergiannya, suasana duka itu belum juga reda. Di sebalik doa dan kenangan indah, muncul pula beberapa cerita yang membuat ramai terdiam, perincian yang terasa menggetarkan bersama air mata anak-anaknya yang akhirnya mendedahkan sisi paling rapuh seorang ibu, seorang legenda dan sebuah kehilangan yang tidak mudah diterima. Pada pagi 30 April 2026 itu, seolah-olah seluruh dunia seni Melayu menjadi perlahan. Jam menunjukkan sekitar 10.45 pagi ketika khabar yang paling ditakuti akhirnya disahkan. Maria Menado, wanita yang pernah menjadi lambang keanggunan layar perak, telah pergi buat selama-lamanya. Bukan kerana tragedi mengejut, bukan kerana sesuatu yang mendadak, tetapi kerana tubuh yang sudah terlalu lama memikul usia, kenangan, perjuangan dan kasih sayang yang tidak pernah habis. Menurut keluarga, pemergian beliau berpunca daripada faktor usia tua dan kemerosotan kesihatan secara semula jadi. Namun, bagi mereka yang mencintainya, alasan itu tetap tidak mampu melembutkan rasa kehilangan. Kerana apabila seseorang seperti Maria Menado pergi, yang hilang bukan hanya seorang ibu, bukan hanya seorang pelakon, tetapi sepotong zaman. Satu zaman di mana filem Melayu pernah bersinar dengan wajah-wajah agung, suara yang lembut, pandangan mata yang penuh makna dan cerita-cerita yang masih hidup dalam ingatan orang lama. Beberapa hari sebelum pemergiannya, keadaan kesihatan Maria dikatakan semakin merosot. Anak lelakinya, Tengku Idris, memaklumkan bahawa ibunya telah dibawa ke Hospital Pakar KPJ Damansara di Petaling Jaya selepas tubuhnya mula menunjukkan tanda-tanda kelemahan yang membimbangkan. Bagi keluarga, saat itu bukan sekadar perjalanan ke hospital, ia seperti satu isyarat halus bahawa mereka mungkin sedang menghampiri detik perpisahan yang paling berat dalam hidup. Di hospital, suasananya dikatakan sunyi tetapi penuh dengan doa. Anak-anak dan ahli keluarga bergilir berada di sisi beliau, menatap wajah yang pernah menjadi pujaan jutaan penonton, kini terbaring lemah dalam ketenangan seorang insan yang sudah terlalu banyak memberi. Tiada lagi gemerlap lampu studio, tiada lagi sorakan peminat, tiada lagi kamera yang menunggu senyuman anggunnya. Yang ada hanya nafas perlahan, tangan yang digenggam erat dan bisikan doa yang tidak putus-putus dibacakan di telinga. Bagi seorang anak, melihat ibu semakin jauh daripada dunia ini adalah luka yang sukar diterangkan. Tengku Idris dan ahli keluarga lain bukan sekadar kehilangan seorang legenda. Mereka kehilangan tempat pulang, kehilangan suara yang pernah menenangkan, kehilangan seorang wanita yang di sebalik kecantikan dan kemasyhurannya tetap seorang ibu yang menyimpan kasih dalam cara paling sederhana. Barangkali ketika itu, segala kenangan kecil kembali bermain. Cara beliau memandang anak-anaknya, cara beliau memberi nasihat, cara beliau diam ketika menyembunyikan sakit, dan cara beliau tetap kuat walaupun tubuhnya semakin rapuh. Dalam detik-detik terakhir itu, Maria Menado dikatakan pergi dengan tenang, dikelilingi oleh anak-anak dan insan tersayang. Tiada jeritan, tiada kekecohan, hanya satu keheningan yang terlalu dalam. Seolah-olah beliau sedang menutup tirai hidupnya dengan cara yang sama.
seperti beliau pernah mengisi layar perak, penuh martabat, penuh kelembutan, dan meninggalkan kesan yang sukar dipadam. Namun seminggu selepas pemergian itu, cerita-cerita dari dalam keluarga mula membuat hati ramai tersentuh. Bukan cerita yang sengaja dibesar-besarkan, tetapi butiran kecil yang apabila didengar membuat dada terasa sempit. Ada yang mengatakan suasana rumah selepas pemergiannya berubah sama sekali. Ruang yang dahulu biasa mendengar suara seorang ibu kini terasa kosong. Barang-barang peribadi beliau masih tersusun, seolah-olah tuannya hanya sedang berehat sebentar. Namun hakikatnya, tiada lagi langkah perlahan Maria, tiada lagi sapaan halusnya, tiada lagi wajah yang selama puluhan tahun menjadi sumber kekuatan keluarga. Air mata anak-anaknya menjadi bukti bahawa di sebalik gelaran besar sebagai bintang filem, Maria Menado tetap meninggalkan ruang kosong yang paling peribadi. Dunia mengenangnya sebagai ikon, tetapi anak-anak mengenangnya sebagai ibu. Dunia melihat wajah cantiknya dalam filem-filem lama, tetapi keluarga melihat wajah yang sama menua bersama kasih, kesabaran dan pengorbanan. Itulah yang membuat pemergiannya terasa begitu dalam, kerana beliau bukan hanya milik sejarah seni, tetapi juga milik hati orang-orang yang pernah berlindung di bawah kasihnya. Jenazah beliau kemudian dibawa untuk disempurnakan mengikut adat dan tuntutan agama Islam di Masjid At-Taqwa, Taman Tun Dr. Ismail. Suasana hibah menyelubungi mereka yang hadir. Setiap doa yang dibacakan terasa seperti satu penghormatan terakhir kepada wanita yang telah memberi begitu banyak kepada dunia seni Melayu. Wajah-wajah yang datang bukan hanya membawa kesedihan, tetapi juga rasa terima kasih. Terima kasih kerana pernah menjadi sebahagian daripada zaman yang indah. Terima kasih kerana pernah menghidupkan watak-watak yang kekal dalam ingatan. Terima kasih kerana membuktikan bahawa seorang wanita boleh menjadi kuat, anggun dan berpengaruh tanpa kehilangan kelembutan dirinya. Selepas solat jenazah, beliau dibawa ke tanah perkuburan Islam Bukit Kiara untuk disemadikan. Di situlah perjalanan duniawinya berakhir di tanah yang sunyi, ditemani doa dan tangisan orang-orang yang menyayanginya. Ketika tanah mula menutupi pusara, barangkali ketika itulah keluarga benar-benar merasakan bahawa Maria Menado sudah pergi. Bukan sekadar dari hospital, bukan sekadar dari rumah, tetapi dari dunia yang selama ini mengenalnya sebagai bintang yang tidak pernah pudar. Tetapi apabila kita bercakap tentang Maria Menado, kita tidak boleh hanya berhenti pada saat pemergiannya, kerana hidup beliau terlalu besar untuk dikenang hanya melalui tarikh lahir dan tarikh wafat. Di sebalik wajah jelita yang pernah menghiasi layar perak, Maria meninggalkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Keberanian seorang wanita untuk berdiri di tengah dunia yang ketika itu dikuasai lelaki, lalu berkata melalui karya bahawa perempuan juga mampu memimpin, mencipta, mengarah dan menentukan haluan seninya sendiri. Pada tahun 1959, ketika industri filem masih sangat tebal dengan bayangan kuasa lelaki, Maria Menado melangkah dengan keputusan yang luar biasa berani. Beliau menubuhkan syarikat filemnya sendiri, Maria Menado Productions. Bagi sesetengah orang pada zaman itu, mungkin langkah tersebut kelihatan mustahil bahkan terlalu besar untuk seorang wanita. Tetapi bagi Maria, seni bukan hanya tempat untuk tampil cantik di hadapan kamera. Seni adalah ruang untuk bersuara, ruang untuk membina pengaruh, ruang untuk membuktikan bahawa seorang wanita tidak harus selamanya menunggu arahan orang lain. Dari situlah Maria mula dikenang bukan sekadar sebagai bintang, tetapi sebagai perintis. Beliau bukan hanya berlakon, tetapi turut mengarah, menerbitkan dan mengawal perjalanan karya. Dalam diam, beliau sedang merobohkan tembok lama yang membataskan wanita hanya kepada wajah manis di layar. Maria menunjukkan bahawa kecantikan boleh berjalan seiring dengan kebijaksanaan,
bahawa kelembutan tidak bermakna kelemahan dan bahawa seorang wanita boleh memiliki kuasa kreatif tanpa perlu kehilangan keanggunannya. Namun sebelum namanya terpahat sebagai penerbit dan pengarah, Maria telah mencipta fenomena besar melalui filem Pontianak pada tahun 1957. Filem itu bukan sekadar karya seram biasa. Ia menjadi satu ledakan budaya. Orang datang ke pawagam bukan hanya untuk menonton sebuah cerita, tetapi untuk merasakan ketakutan yang baru. Ketakutan yang dekat dengan kepercayaan dan bayangan masyarakat Melayu. Wataknya dalam Pontianak membuat penonton terpaku antara kagum, takut dan terpesona. Dari situ, gelaran Ratu Filem Seram seakan-akan melekat pada dirinya. Apa yang menarik, Pontianak bukan hanya berjaya kerana ceritanya menakutkan. Ia berjaya kerana Maria memahami sesuatu yang halus tentang jiwa penonton. Beliau tahu bahawa ketakutan paling kuat bukan semata-mata datang daripada rupa hodoh atau jeritan, tetapi daripada perubahan. Daripada wajah cantik yang tiba-tiba berubah menjadi makhluk yang menggerunkan. Daripada kelembutan yang bertukar menjadi dendam. Daripada sesuatu yang biasa dilihat sebagai indah, lalu menjelma menjadi mimpi, ngeri. Teknik solekan dan kesan khas yang digunakan ketika itu mungkin sederhana jika dibandingkan dengan dunia moden hari ini. Tetapi, pada zamannya, ia cukup untuk membuat penonton pulang dengan rasa meremang. Dalam banyak cara, Pontianak telah membuka jalan kepada filem seram Melayu yang terus hidup hingga hari ini. Bayangan wanita misteri, suara tangisan dalam malam, wajah cantik yang menyimpan luka, semuanya menjadi sebahagian daripada bahasa sinema seram tempatan. Dan di tengah-tengah warisan itu, berdirilah Maria Menado sebagai salah satu wajah yang paling sukar dilupakan. Beliau bukan hanya membintangi filem seram, beliau membantu membentuk imajinasi seram orang Melayu. Namun Maria bukan hanya milik dunia filem. Beliau juga menjadi lambang budaya dan gaya. Cara beliau membawa diri, cara beliau memakai kebaya, cara beliau menatap kamera dengan penuh keyakinan. Semuanya membina satu imej wanita Melayu yang anggun tetapi tidak lemah. Pada tahun 1950-an, ketika ramai wanita masih dibayangkan dalam ruang yang sempit, Maria tampil sebagai wanita yang berkelas, berpendirian dan mempunyai daya tarikan yang sukar dijelaskan. Kecantikannya sering dibandingkan dengan bintang antarabangsa. Malah ada yang menyebut beliau sebagai Elizabeth Taylor dari Timur. Namun perbandingan itu sebenarnya hanya menyentuh permukaan. Kerana Maria bukan sekadar cantik seperti bintang luar negara. Beliau memiliki akar, identiti dan aura tersendiri. Dalam kebaya, dalam senyum yang tertahan, dalam cara beliau bercakap dan bergerak. Ada sesuatu yang sangat Nusantara, halus, beradab tetapi penuh kuasa. Beliau membawa imej wanita Melayu dan Indonesia ke ruang yang lebih besar, menjadikan dunia luar memandang bahawa sinema rantau ini juga punya bintang yang mampu berdiri setanding dengan nama-nama besar antarabangsa. Pengiktirafan yang diterimanya sepanjang hayat bukan datang dalam sekelip mata. Ia lahir daripada tahun-tahun panjang bekerja, jatuh bangun, berani mengambil risiko dan terus menjaga maruah seni. Anugerah pencapaian sepanjang hayat yang diterimanya menjadi bukti bahawa sumbangannya tidak pernah dilupakan. Gelaran Datuk Seri pula menjadikan beliau simbol istimewa, seorang seniman yang dihormati bukan hanya oleh peminat biasa, tetapi juga oleh institusi dan masyarakat yang lebih luas. Namun di sebalik segala anugerah, gelaran dan penghormatan, ada satu hal yang membuat kisah Maria terasa begitu menyentuh. Tidak semua warisannya tersimpan dengan sempurna. Banyak filem lama, termasuk bahan asal Pontianak, dilaporkan telah hilang, rosak atau sukar ditemui akibat perjalanan masa. Ini adalah luka besar dalam sejarah seni. Kerana apabila sebuah filem hilang, yang hilang bukan hanya gambar bergerak,
tetapi suara zaman, wajah para pelakon, cara orang bercakap, cara orang bermimpi dan cara masyarakat melihat dirinya sendiri pada waktu itu. Tetapi anehnya, walaupun sebahagian karya fizikal itu tidak lagi lengkap, ingatan terhadap Maria tetap tidak pudar. Namanya masih disebut, wajahnya masih dicari. Kisahnya masih menjadi rujukan. Generasi pelakon muda melihat beliau bukan semata-mata sebagai legenda lama, tetapi sebagai contoh wanita yang berani berdikari dalam dunia yang keras. Beliau mengajar bahawa populariti tidak cukup jika tidak disertai keberanian. Kecantikan tidak cukup jika tidak disertai fikiran. Dan bakat tidak akan bertahan lama jika tidak disertai disiplin serta harga diri. Mungkin inilah sebabnya, seminggu selepas pemergiannya, kesedihan itu terasa lebih berat. Kerana orang ramai mula menyedari bahawa yang pergi bukan hanya seorang pelakon tua yang pernah terkenal. Yang pergi ialah seorang pelopor. Seorang wanita yang pernah membuka pintu untuk ramai orang lain berjalan selepasnya. Seorang ibu, seorang ratu layar, seorang penerbit, seorang simbol gaya dan seorang saksi kepada zaman ketika filem Melayu sedang mencari bentuknya sendiri. Hari ini, apabila nama Maria Menado disebut, yang terbayang bukan hanya kecantikan seorang bintang lama, tetapi ketabahan seorang wanita yang telah memberi seluruh hidupnya kepada seni. Beliau datang dari zaman yang jauh berbeza ketika peluang untuk wanita tidak seluas hari ini. Namun Maria tidak pernah sekadar menunggu ruang diberikan. Beliau mencipta ruang itu sendiri. Pemergiannya pada usia 94 tahun meninggalkan rasa sunyi yang dalam, terutama kepada keluarga, anak-anak, sahabat seni dan peminat yang membesar bersama bayang wajahnya di layar perak. Tetapi air mata yang jatuh bukan hanya air mata kehilangan, ia juga air mata penghargaan. Penghargaan kepada seorang legenda yang telah mengangkat martabat filem Melayu, membuka jalan kepada wanita dalam dunia hiburan dan meninggalkan jejak yang tidak akan mudah dipadam oleh masa. Maria Menado mungkin telah pergi, tetapi kisahnya masih tinggal bersama kita. Dalam setiap filem lama yang dikenang, dalam setiap kebaya yang menjadi lambang anggun wanita Melayu, dalam setiap pelakon muda yang berani bermimpi lebih besar, ada sedikit cahaya Maria yang terus menyala. Semoga Allah mencucuri rahmat ke atas roh beliau, mengampuni segala dosanya dan menempatkannya dalam kalangan orang-orang yang beriman. Kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi kekuatan, ketabahan dan ketenangan untuk menerima kehilangan besar ini. Jika anda juga pernah tersentuh dengan kisah hidup Maria Menado, tuliskan doa dan penghormatan anda di ruangan komen. Jangan lupa tekan like, kongsikan video ini kepada mereka yang menghargai sejarah seni Melayu dan subscribe saluran ini agar kita terus dapat mengenang tokoh-tokoh besar yang pernah mewarnai hidup kita. Terima kasih kerana menonton.